Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrar bin Muhammad Azhar, nombor matrik 080395. Hari ini saya akan menerangkan tentang dalalah lafziah. Apa itu dalalah lafziah? Dalalah lafziah itu adalah dalalah yang menunjukkan satu dal, iaitu antara suara atau lafaz. Lalu tu dalalah lafziah ni terbahagi kepada tiga, iaitu tabi'iyah, akliyah, wadi'iyah. Okey, kalau tabi'iyah ni dia contoh dia macam mengerang kesakitan. Itu adalah contoh dia. Kalau akliyah, dia macam kalau contoh bilik sebelah kita ada bunyi suara orang. Jadi confirm kita boleh fikir yang sebelah tu ada orang kan. Kalau wadi'iyah macam kalau orang Melayu ni cakap sesuatu benda tu kerusi, tapi kalau orang Inggeris dia cakap benda tu sebagai chair. Jadi itu saja dari saya.